Hari ni hari terakhir kita di Bali, hari ke-5. Hari ke-6 di Bali. Sekarang dah pukul 3. Aku vlog lambat ini sebab aku dah malas nak vlog. Kita orang akan gerak ke airport pukul 4 nanti. Flight kita orang pukul 7.10. Pukul 7.10. Tak tahu lah vlog ni panjang ke pendek. Rasa macam pendek je. Tak apalah, asalkan ada je kan. Sekarang Kamal nak pergi beli barang sikit. Nak pergi beli payung. Payung Bali. Payung? Yang nak hujan kot. Beli payung lah. Mari kita tengok payung apa yang Kamal nak beli tu. Tukar plan, Kamal tak jadi beli dia punya payung. Kamal nak beli beg raga untuk mak dia. Tadi pun dia nyari sideways ni, dia terlupa pasal taksi. Dia nak beli yang besar tu sebab tak cukup duit, dia beli yang kecil lah. Okay lah, harga dia dalam 200 lebih, 1000 lebih, dalam RM60. Orang belakang tu yang potong hijau tu dah 3 hari paksa Kamal suruh beli barang dia. Hari pertama Kamal kena tipu dia. Beli slipper berapa lah? 70,000 beli slipper flip-flop. Rocky nama dia, bukan Roxy, Rocky. Ni payung yang Kamal nak beli tapi tak jadi. Tapi kecil sikit lah untuk hiasan. Alah, dia beli apa? Beli beg raga untuk mak dia. Sweet. So sweet. Beg dah diangkat, surfboard dia. Sekarang kita on the way nak balik. Dah pukul 4 dah. Sebenarnya lambat. Aik pun dah tahu ke mana dia pergi. Dia dapat lah. Alright. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Kita dah sampai kat airport dah. Terus ni dah lambat sini sebab kita nak makan lagi semua kan. Harap-harap tak ada masalah dengan nak check in bag, check in board lagi. Sebab kalau ada masalah, kita tak boleh makan. Itu je lah cerita dia. Amat. Sal. Kita campak kan? Okay, semua dah settle dengan lancar dan laju. Sekarang diorang nak kena letak board dekat sebelah red carpet. Ni buat 4. Rumah ada ketiga. Katanya ada beli satu. Mana yang buat kau? Ha? Mana yang buat kau? Aku yang ni. Bawah sekali. Bawah lagi. Oh ni. Tu ayat ni atas kamar. Tengah tu ni. Oh, yang ke 4. Bukan 4, 3. 3 hilang. Oh, banyak sangat buat kau. 3 hilang kat laut. Tak apa. 4 lah. 4 juga. Kata professional. Jangan boleh hilang kat laut. Putus listnya. Apa ni? Aku tutup logo Hurley. Hurley. Ajar aku masuk. Okay, semua dah settle dah. Sekarang masa untuk kita cari makan. Duty free. Nak beli apa tak? Rokok dah beli. Rokok air dah beli awal. Siap hantar hotel lagi. Siap delivery kot. Pas special tu. WhatsApp hantar location. Hantar kat hotel. Itu dia punya special. Harga dia pun Lagi murah. rokok dia pun baru. Brand Camel tapi barunya flavor. Bagi dah cakap. Baju baru. Baju baru. Aku pun baju baru. Tak nampak sekarang. Tapi tengah panas pun nampak. Sekarang kita cari makan dulu kan? Makan, haus, air. Cari makan dulu. Okay, so kita dah jumpa makanan korang. Cerita dia hari ni kita makan mahal sikit. Ana beli sandwich. Ana punya sandwich 80,000. One year sandwich tu yang biasa macam roti gardenia tu 70. Ayik punya sama 80. Dan yang paling best sekali mamak ni lah. 80 dapat semangkuk. Ada sup, ada mi, 80,000. Tak fair lah macam ni. Tapi apa-apa hal kena makan dia. Butterfly nanti mesti lemak.
Berapa? RM6. Ni RM6 air mineral. Ini yang paling murah. Kalau itu air botol kecil RM6, RM7.5. Ini dah nyari yang paling murah. Repot di kau-kau tu. Sikit aku. Jangan kat luar ni. Jadi aku nak stop vlog sampai sini je. Sekarang ni kita akan jumpa di Malaysia. Sampai belum ni? LA. Sampai tu, okay tu. Orang baru je turun. Jadi nak ambil bag. Lepas tu tak tahu lagi apa cerita. Okay, bag kita orang dah ambil. Semua dah settle. Oi, apa hal tu? Ayah kena game. Ada tak game. Okey, okay. Nasib baik. Besar gila pun. 7 kaki kot. B. Haris saya jatuh. Di sini kita bermula, di sini kita berakhir. Foya-foya je. So kita orang dah sampai kat Putrajaya Central. Tapi Kamal sekarang ni dia naik dengan kawan dia sebab nak bawa 3 board tadi. So kita kena tunggu dia kat sini. Sebenarnya plan dia kita orang nak tunggu dia kat mamak. Tapi problem dia sekarang tiket pula dia pegang. Kunci ada, kereta dah buka lah. So apa hal akan tunggu dia. Apa-apa pun aku akan habiskan vlog aku kat sini je. Mungkin vlog ni aku panik dulu tapi aku tak tahu macam mana dia. So jumpa korang dalam vlog akan datang lah. Cheers. Crazy mother.